Hai, Assalamualaikum gang, selamat pagi. Hari ni aku ada trip snorkeling. Tapi hari ni berbeza sikit trip aku. Aku beroperasi daripada Kampung Tekik. Tapi hari ni aku perlu pergi Kampung Genting untuk pick up customer aku. Cuaca hari ni memang cantik. Dalam hati aku berkata, oh Tuhan, adakah ini laut ataupun tasik? Aku perlu melintasi beberapa kampung untuk sampai ke Kampung Genting. Ya, akhirnya aku sampai juga ke Kampung Genting. Aku jumpa customer aku cakap kat dia, "Woi bro, jom pergi snorkeling." Ha, yang kat belakang tu, jom cepat sikit. Okey, aku dah dukung dia orang satu persatu, aku bawa masuk bot. Jangan lupa pakai life jacket ya, kita nak ke Coral Island. Ya, sekarang kita dah sampai ke Coral Island. Wah, kita dah sampai. Muka ada senyum ah. Ada orang dah rasa excited sangat dah tu nak turun. Okey, tempat ni kita panggil Pasir Panjang tau. Tempat ni ke yang digembar-gemburkan cantik tu? Ya, mestilah ya. Bukan dia yang bersependa tu. Aku berborak dulu dengan makcik dan pakcik ni. Dia sangat ramah. Sambil tengok suasana memang cantik. Okey geng, yang mana datang Pulau Tioman, jangan lupa buat aktiviti snorkeling trip. Ini adalah Coral Island. Kita berada di Pasir Panjang. Sini adalah spot paling famous sekali untuk snorkeling. Korang tengok air dia macam kristal. Aku dah habis tazkirah pun. Jom kita bergerak. Trip ni berbeza sikit. Aku tukar plan. Aku bawa dia orang ni kat Teluk Bakau. Tempat ni terkenal dengan water crystal. Memang cantik. Macam Jubu Itik. Aku biarkan dia orang mandi dulu puas-puas. Sambil aku kat belakang, aku menyamar. Aku jadi buaya. Konon ala-ala cerita Mat Saleh kan. Imajinasi tinggi. Itulah sebab banyak sangat tengok movie. Ha, korang tengok ni aku menyelam. Cantik kan air kat sini? Aku bernafas lama dalam air. Ibarat aku ni putera duyung lah. Tak apalah, dah habis kat sini. Aku bawa dia orang ke tempat ketiga pula. Kat sini kita panggil Malang Rock. Aku pun tak tahulah apalah malang sangat nasib dia. Korang tengok ni, aku tunjukkan kehebatan aku. Kehebatan aku boleh berinteraksi dengan batu karang yang ada dekat pulau ni. Dekat Batu Malang ni kita banyak jenis koral tau. Ini Batu Malang, bukan batu kau. Dekat sini ikan pun banyak, warna-warni. Korang tengok tu. Bukan warna-warni di Aidilfitri. Aku jumpa terowong. Aku masuk dalam terowong. Tiba-tiba aku dekat alam lain. Aku jumpa 3 ekor makhluk. Korang tengoklah kat bawah tu makhluk apa ya. Dah lah, aku malas main-main lagi. Sekarang aku bawa dia orang kat Kampung Tekik untuk makan tengah hari. Ini Kampung Tekik, bukan kakek kau. Aku bawa pergi makan je ya. Tapi bayarlah duit sendiri. Ni mak saudara aku tengah goreng ayam. Kau tengoklah sepupu aku ni dah buat dah muka taik dia. Kampung Tekik ni bandar untuk Pulau Tioman. Jadi maknanya aku duduk dalam bandar lah. Habis mengisi perut yang lapar tadi, kita bergerak ke Pulau Ringis untuk sambung pula aktiviti snorkeling kita. Pulau Ringis ni pun antara tempat yang terbaik untuk snorkeling juga. Ikan cantik dan warna-warni. Dan ikan handsome macam aku pun ada. Kat sini pun macam-macam jenis batu karang. Ikan sedang bercinta, ikan sedang mengumpat, ikan Nemo pun banyak. Korang tengoklah dalam aku tengah berenang tu aku jumpa. Wow, cantiknya koral ni. Kima pun ada. Pelbagai keindahan ciptaan Tuhan yang ada kat Pulau Tioman ni tau. Okey, sekarang aku bawa dia orang kat Pulau Tomok pula. Inilah stop untuk dia orang snorkeling sebelum aku hantar dia orang balik tau. Kat mana-mana je mesti banyak ikan. Kali ni aku angkat bot ni untuk hantar dia orang balik. Biar dia orang tahu aku ni superhero sebenar. Tapi bohong. Maka tamatlah trip kita hari ni. Dan aku hantar dia orang balik ke Kampung Genting.